Smartphone ni vibe dia macam iPhone, tapi harga dia jauh lagi murah. Nak beli phone, tablet, aksesori Android atau iPhone? Tak payah keluar rumah. Beli terus di FM Mall, mudah, cepat dan terus sampai depan pintu. Hai guys, balik kembali lagi. Kalau aku cakap ada satu smartphone yang vibe dia macam iPhone, tapi harga dia macam mid-range, korang percaya tak? Ini dia Honor 600 Lite. Masa mula-mula aku unboxing smartphone ni, ramai yang kecam yang aku kata masih relevan tak untuk smartphone yang version Lite ada dalam pasaran Malaysia ni. Tapi ramai yang kata smartphone ni bagus dan boleh mengalahkan iPhone. Betul ke ataupun sekadar power untuk netizen saja? Jom aku share. Okay, kita start dulu dengan design pada smartphone ni. First impression bila aku tengok Honor 600 Lite ni, jujur aku cakap vibe dia memang ada ala-ala iPhone sikit. Dari segi feel memang ada aura premium tu. Belakang dia gunakan kemasan soft touch matte. Pegang memang sedap, rasa lembut dan tak licin sangat. Dengan ketebalan sekitar 7.34 dan berat sekitar 180 gram. Phone ni memang akan rasa ringan dan nipis dalam tangan. Walaupun korang gunakan dalam tempoh yang lama, memang tak akan rasa sakit ataupun rasa lenguh. Tapi aku juga nasihatkan korang untuk pakai casing yang sediakan. Sebab mungkin aku kata tak licin, tapi kita tak boleh predict benda yang akan berlaku. Modul kamera dia pula gunakan design geometri segitiga. Nampak unik sikit dan kalau korang perasan ada sikit vibe-vibe flagship yang dekat brand Cina tu. Bak ketahanan pula dia bukan sekadar nampak cantik. Phone ni dapat SGS 5 star drop assistant. Maksudnya kalau jatuh tu bukan boleh kata rosak terus. Tambahan pula ada IP66. Frame dia memang jenis solid bagi rasa yakin bila korang pegang. Dan satu benda yang aku suka pada design smartphone ni ialah AI button dekat tepi ni. Benda ni memang rare untuk Android. Kalau korang tekan terus, dia akan buka kamera. Tekan lagi akan ambil gambar. Kalau korang hold untuk video ataupun swipe untuk zoom, memang sangat membantu. Memang aku sukalah reka yang Honor bagi pada smartphone ni. Untuk bahagian skrin yang aku boleh highlightkan, dia menggunakan skrin 6.7 inci AMOLED 120Hz. Dan paling padu brightness dia boleh cecah sampai 3500 nit. Maksudnya kalau korang berada dalam panas terik tu, skrin dia stay korang boleh nampak dengan jelas. Resolusi dia pun sharp, memang cantik, hidup, warna yang betul-betul ngam. Dan kalau korang scroll TikTok, tengok YouTube, memang sedap lah. Dan dia juga ada beberapa mode refresh rate macam dynamic, standard dan high, dan boleh adjust ikut penggunaan korang. Dan macam biasa, benda bagus yang Honor bagi pada smartphone ialah dia punya skrin, yang mana dia bagi PWM Daimi yang bagi perlindungan pada mata korang bila korang menggunakan skrin ni dalam tempoh yang lama ataupun korang guna dalam keadaan ataupun tempat yang gelap. Dan benda ni memang brand-brand lain jarang bagi pada smartphone mereka. Dan satu benda yang aku perasan, aku tak dapat info yang jelas pasal perlindungan skrin pada smartphone ni. Jadi aku tak boleh ambil risiko untuk katakan skrin ni antara yang tahan lasak. Better korang pakai tinted yang tahan lasak yang ada jual dekat factory mobile tu. Untuk prestasi smartphone ni, Honor 600 Lite menggunakan chipset MediaTek Dimensity 7100 Elite yang merupakan chipset yang boleh dikategorikan cukup untuk kelas mid-range dalam penggunaan harian. Kalau daripada segi software, smartphone ni menggunakan Magic OS 9 yang berasaskan Android 15. Banyak fungsi AI dia bagi, bukan sekadar gimmick. Contohnya paling best ialah Magic Portal yang korang boleh drag je gambar, teks ataupun apa-apa terus ke dalam apps lain macam WhatsApp ataupun Google. Ada juga circle to search, bulat je apa yang korang nampak dan terus search. Simple tapi sangat berguna. Kalau buat translate pula, dia ada AI translate yang mana korang boleh translate terus dalam keadaan real life. Dan yang paling power, ada Google Gemini yang terminal terus. Tekan lama power button ni, dia akan terus keluar AI assistant. Nak tanya apa je boleh. Sekarang kita masuk benda yang aku suka pula, ialah dia punya prestasi pada kamera ni. Untuk Honor 600 Lite, dia menggunakan setup 108MP main camera, dan untuk kelas dia ni boleh kata padulah. Gambar dia siam, memang sharp, warna cantik dan detail dia memang agak baik. Zoom sampai 3 kali pun masih sharp, masih okey. Kalau sebab dia gunakan lossless zoom. Dan dia juga ada AI camera button yang aku cerita pada awal-awal video tadi yang memang sangat membantu
kalau korang nak snap dalam keadaan yang laju. Selfie pula ialah 16 megapiksel, cukup untuk social media ataupun video call. Portrait mode pun ada beberapa style daripada neutral sampailah close up. Untuk prestasi kamera, smartphone ni antara yang bagus dalam kelasnya. Dan last sekali ialah untuk bateri. Untuk Honor 600 Lite ni menggunakan kapasiti bateri 6520 mAh, dan untuk penggunaan biasa memang boleh tahan seharian tanpa masalah. Dan Honor claim dia boleh capai selama 22 jam untuk YouTube dan 15 jam untuk korang layan TikTok pada smartphone ni. Untuk charging pula, smartphone ni menggunakan 45V. So dalam masa 30 minit korang boleh dapatkan 50%, walaupun bukan charging yang fast dalam kategori mid-range, tapi cukup untuk daily use. So guys, dengan tanda harga RM1,299 untuk Honor 600 Lite ni, apa pendapat korang? Cuba korang komen. Dan kalau korang berminat nak dapatkan smartphone ni dan free gift yang menarik, beli kat Factory Mobile. Aku dah sediakan link dekat bawah tu, boleh je tekan dekat situ. So next video kita akan buat banyak lagi video tentang Honor 600 Lite ni. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Factory Mobile. Factory Mobile, your gadget solution.